Seorang bayi lelaki berusia 2 bulan lemas dipercayai akibat ditindih ibunya ketika tidur di atas katil yang sama di Kampung Sungai Dua, Kota Setia, Perak. Bukan kali pertama kes macam ni berlaku. Bayi ditindih semasa tidur. Memang kesian bayi itu. Apabila bayi ditindih, hidung dan juga mulut bayi boleh ditutup dan bayi akan kekurangan oksigen. Dan otak akan kekurangan oksigen dan jantung akan henti dan kematian boleh berlaku. Kebanyakan kes ini berkaitan dengan SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Apabila bayi tidur, kepala sepatutnya di atas supaya saluran pernafasan terbuka. Jika bayi muka ke bawah, saluran pernafasan boleh ditutup dan kekurangan oksigen. Dan bayi boleh jadi biru, bibir boleh jadi biru atau tangan boleh jadi biru dan kematian boleh berlaku. Kepada semua ibu bapa, kamu perlu berhati-hati apabila tidur dengan bayi. Saya tahu kamu penat daripada kerja, balik kerja, penat semasa menyusu bayi, tetapi pastikan bayi ada tempat yang asing apabila tidur. Jangan tidur di atas bayi kerana kemalangan boleh berlaku. Jika ada apa persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.